Orang kafir ni pun dah mula buat mesyuarat. Yang tak dapat duduk di bawah naungan aras ni, sampai bila kita macam ni? Allah masih belum nampakkan lagi riaknya untuk memulakan penghisaban. Tapi semua masing-masing pakat takut. Dalam keadaan kita malu, dalam keadaan kita segan, dalam keadaan kita ni rasanya kalau kita tunggu ni makin teruk kita ni, makin lapar kita ni. Ayo kita cari siapa di kalangan kita yang paling layak untuk bercakap dengan Allah. Sepatah perkataan saja nak cakap, Ya Allah, bila nak mulakan hisab. Tuan-tuan mulia, kita orang kafir memang no point lah nak bercakap dengan Allah. Memang Allah tak pandang wajah kita. Geng-geng yang duduk dekat dengan Fir'aun, Qarun, confirm tak dapat nak bercakap dengan Allah. Ayo kita pergi merayu kepada orang paling dekat dengan Allah, iaitu Nabi Adam AS. Mudah-mudahan Nabi Adam, dia orang paling dekat dengan Allah, manusia pertama diciptakan oleh Allah. Banyak kelebihan dia. Kita minta Nabi Adam AS cakap ke Allah, Ya Allah, boleh tak kalau mulakan hisab sekarang? Masya Allah, nak cakap tu je. Bila jumpa Nabi Adam AS, umat puji Nabi Adam, Tuanlah orang yang paling Allah muliakan. Allah ciptakan Tuan dengan tangan yang mulia. Allah Ta'ala suruh malaikat sujud pada Tuan. Allah letakkan atuk moyang dalam syurga. Pada pandangan anak cucu, atuklah orang paling layak untuk bercakap dengan Allah pada hari ini. Nabi Adam kata, engkau aja sangka baik dekat aku. Aku pun tak berani dengan menghadap Allah Ta'ala pada hari ini. Lastulah aku tak layak jumpa Allah pada hari ini. Kenapa pula atuk? Tolonglah kami anak cucu. Nabi Adam AS kata, dulu aku pernah makan buah khuldi dalam syurga. Allah tak bagi. Aku dah taubat 40,000 tahun dah. 40 tahun aku menangis. Sampai air mata Nabi Adam dah jadi sungai, tuan-tuan. Nabi kata kalau ditimbang air mata Nabi Adam dengan tangisan anak cucu sampai hari kiamat, di atas satu timbangan, berat lagi air mata Nabi Adam AS. Walaupun di atas bukan dosa pun Nabi Adam buat tu. Makan buah yang Allah larang je. Tetapi dan Nabi Adam telah pun bertaubat. Tapi di pada mahsyar nanti, bila melihat kemurkaan Allah, kemarahan Allah, betapa kehebatan Allah, Nabi Adam rasa dia masih lagi berdosa, tuan-tuan. Masih ada buku lagi, masih ada isu lagi dengan Allah Ta'ala. Saya tak berani jumpa Allah pada hari ini. Tolong jangan ganggu saya. Nafsi-nafsi, semua orang hari ini masing-masing fikir diri sendiri je, Masya Allah. Nabi Adam AS pun tak sedia, tuan-tuan. Akhirnya Nabi Adam AS kata, bila umat tanya, Ya Adam, kalau Tuhan tak sedia, siapa yang sedia? Dia kata, fa'alaikum bin Nuh innahu kana abdan syakura. Jumpalah Nuh AS, dia hamba yang Allah yang paling banyak bersyukur pada Allah. Bila jumpa Nabi Nuh AS kata, hampa je, korang je kata saya ni baik. Demon kata saya ni bagus. Saya ni takut nak menghadap Allah pada hari ni. Kenapa? Apa dosa Tuan? Kami rasa Nabi Nuh tak ada dosa. Dia kata, wahai umatku, wahai kalian semua, dia kata, saya pernah doa pada Allah agar dihancurkan umat saya dalam banjir dan juta-juta umat saya tenggelam dalam banjir. Awak ingat Allah tak marah ke benda tu? Allahu Akbar. Kalau orang macam Nuh pun tak sedia jumpa Allah Ta'ala, siapa hari ni? Nabi Nuh AS, tolong bagi syur pada kami. Nabi Nuh AS tunjuk. Itulah, jumpalah Nabi Allah Ibrahim AS. Dia Khalilullah, orang paling rapat dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Tuan-tuan mulia, Masya Allah. Bila ditanya pada Nabi Allah Ibrahim AS, tolonglah kami semua anak cucu, bantulah kami, tolonglah syafaatkan kami. Nabi Ibrahim AS kata, aku tak layak nak bagi syafaat pada hari ini. Nabi Ibrahim pula apa pula salahnya? Nabi-Nabi kan maksum. Nabi Ibrahim AS kata, saya pernah cakap bohong 3 kali. Dia bukan cakap bohong, tapi tauriah dalam bahasa Arab. Dalam keadaan begitu pun dia rasa masih bersalah. Habis itu kalau Nabi Ibrahim tak boleh tolong kami, siapa boleh tolong kami? Tolong beritahu. Nabi Ibrahim AS kata, fa'alaikum bi Musa fa'innahu kalimullah. Kamu jumpalah dengan Musa AS, dia kalimullah. Dia boleh bercakap dengan Allah dekat dunia dulu. Mesti dia boleh tolong kita dekat hari kiamat ni. Kami pun Nabi-Nabi nak tumpang syafaat juga. Masya Allah. Bila jumpa umat berkumpul depan Nabi Allah Musa AS, wahai Musa, engkau kalimullah, tolonglah berbisik dengan Allah sepatah je. Tolong cakap, Ya Allah, mulakan hisab sekarang. Tuan-tuan mulia, Nabi Musa AS kata, dia orang tu tak ada apa-apa masalah dia orang. Saya lagi besar. Saya ni lempang orang Arab Kipti, budak muda. Zaman saya sebelum jadi Nabi lagi masa tu, saya tampar dia sampai dia mati. Bunuh orang bang. Bukan kecil punya salah, tak sengaja pun, tapi tetap kesalahan. Masya Allah. Hari ni aku tak berani menghadap Allah. Nafsi-nafsi dia cakap, saya fikir diri saya je sekarang. Kalau lepas Musa seorang pun, Alhamdulillah dah. Tak boleh nak fikir dah tentang orang lain. Serabut sangat sekarang ni. Takut sangat, nervous sangat nak menghadap Allah Ta'ala. Habis tu jumpa siapa? Nabi Musa kata, orang yang paling bagus untuk kita jumpa minta tolong pada hari ni
adalah Nabi Allah Isa AS. Dia ruh Allah, kalimah Allah, Nabi yang paling zuhud, Masya Allah, Nabi yang paling hebat. Jumpa dengan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS kata, walaupun aku tak pernah buat apa salah silap dengan Allah, tapi pun aku tak layak untuk jumpa Allah pada hari ini. Habis itu siapa wahai Isa AS? Nabi Isa AS kata, wahai umat-umat semua, ketahuilah dengan sini baik-baik, hari ini tak ada siapa boleh tolong kita melainkan satu orang manusia saja di padang mahsyar, dan dia saja diberikan oleh Allah satu wewenang, satu kuasa, satu kelebihan pada hari ini. Hanya baginda Muhammad Mustafa Rasulullah SAW saja boleh tolong bagi syafaat pada kita semua, yang dipanggil syafaatul uzma, syafaat yang teragung, iaitu syafaat Nabi ni bukan hanya untuk umat dia saja, semua Nabi-Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa AS juga menumpang syafaat, payung syafaat baginda Muhammad SAW. Tuan-tuan yang mulia, iaitu syafaat yang dipanggil syafaat yang teragung, Masya Allah. Akhirnya semua umat datangi baginda Muhammad SAW berkumpul depan Nabi. Waktu itu saya dan tuan-tuan bilinangan air mata kita. Macam mana hari ini kita datang ziarah kubur Nabi, bilinangan air mata minta syafaat, penuh pengharapan. Isfa' lana ya Rasulullah yaumaz zihab, syafaatkan kami ya Rasulullah pada hari yang zahmah, hari yang sangat kelang kabut. Pada hari itu, hari manusia jam, tak mampu berfikir lagi nak buat apa lagi, merayu depan Nabi mengalir air mata, ya Rasulullah, kepada siapa lagi kami nak minta tolong? Semua Nabi tolak kami, semua Nabi tak terima kami, semua Nabi tak nak tolong kami. Hanya engkau satu-satunya harapan kami ya Rasulullah, tolong jangan kecewakan kami sebagaimana Nabi-Nabi lain dah kecewakan kami ya Rasulullah. Nabi SAW bangkit di tengah umat yang ramai, tuan-tuan. Maka tuan-tuan mulia, Nabi SAW beritahu, ana laha, berita gembira untuk kamu semua, hanya aku di padang mahsyar layak untuk bagi syafaat kepada kalian. Kerana sesungguhnya kata Nabi SAW, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, setiap orang Nabi pernah dibekalkan oleh Allah dengan doa paling mustajab di dunia ini, dan semua Nabi-Nabi pernah menggunakan doa itu untuk meminta pertolongan pada Allah Ta'ala. Ghaira anni, melainkan aku seorang saja yang tak pernah berdoa di dunia dengan doa itu di dunia ini. Fa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Kenapa aku simpan doa ini? Kerana Nabi ini orang paling bijak, orang paling cerdik. Nabi kita SAW berdiri berjalan, tuan-tuan, membawa harapan sejuta umat di belakang Nabi. Umat nak minta mulakan hisab sekarang. Nabi berjalan sampai di Maqam Mahmud. Tersungkurlah ke wajah Nabi SAW di hadapan Allah, bersujud depan Allah, menangis di hadapan Allah. Dan Nabi SAW beritahu, pada hari itu Allah wahyukan kepada aku zikir yang terindah, yang tak pernah aku puji Allah di dunia dengan zikir ini. Zikir itu Allah wahyukan khusus untuk aku memuji Allah di Maqam Mahmud, tuan-tuan. Nabi pun mula memuji Allah, bermunajat dengan Allah. Tiba-tiba sampai waktu Nabi berdoa untuk umat, air mata berlinangan. Nabi sedih, Nabi terseduh, tersentak perasaan Nabi. Nabi menangis dengan seesak-esak, tuan-tuan, sekuat-kuat hati. Nabi selalu beritahu, ummati ya Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah. Tuan-tuan yang mulia, di saat itulah kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan perintahkan, wahai kekasihku Muhammad SAW, dah banyak air matamu tertumpah menangisi umat kamu di atas muka bumi dahulu. Maka hari ini aku tak izinkan lagi air mata ini tertumpah di bumi mahsyar ini. Angkat kepala kamu sekarang wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu, sal tu'ta, minta apa saja permohonan yang kamu nak minta, washfa' tu syafa', bagilah syafaat kepada siapa yang kamu pilih pada hari ini. Tunjuklah siapa saja, aku akan masukkan dia ke dalam syurga di kalangan umatmu. Tuan-tuan mulia, Nabi bangun, ummati ya Allah, ummati ya Allah. Tapi ulama kata sujud Nabi ini untuk minta syafaat bukan sekali. Nabi akan minta macam-macam syafaat untuk umat dia. Ini syafaat yang pertama, minta Allah Ta'ala mulakan hisab, tuan-tuan. Allah kata, baiklah,